Okey, ni part yang paling paling best lah, paling orang tertunggu-tunggu. Paling orang kata ni climax cerita aku kau dengan Diana. Okey, bila aku unblock kau balik hari Khamis juga, Khamis lepas, aku message kau, aku tanya khabar kau, dan masa itu juga kau mengalami masalah, dan aku rasa simpati dan kesian sebab masalah yang kau hadapi tu, ujian yang kau hadapi tu, aku pernah alami. So aku cuba nak bantu dan alhamdulillah aku dapat membantu walaupun tak banyak. Okay. Dan bila aku dapat bantu kau mula bagi nombor Diana kat aku. Okay. Aku bagi nombor Diana kat aku dengan niat aku dapat puaskan hati adik aku. Okay, waktu tu juga kau banyak cerita juga tentang Diana. Dan kita sambung cerita masa sebelum aku block kau, ada cerita dia, dan selepas aku block kau pun kau ada cerita yang kau ni dah tak boleh terima. Kau betul terang dengan aku yang kau tak boleh terima Diana dah. Sebab kau cakap dengan Diana nak kau balik. Okay, itu yang kau cakap kat aku baca di mana kau dah tak boleh terima Diana. Dengan jujur dan ikhlasnya kau cakap dengan aku. Tapi bagi aku, ketika inilah ketika yang kau cakap tu, kau sedang marah. Aku nampak kemarahan kau tu. Tapi bila aku mula bercerita dan aku bagi bukti-bukti yang ada, termasuk nombor-nombor yang Diana pakai semenjak dia dengan aku, dan sebelum aku jumpa dia pun, sebelum aku serius dengan dia pun, dan bukti-bukti yang banyak aku rasa dah bagi kat kau, dah jelas. Bukan untuk tujuan mengaibkan, tapi untuk kau tahu apa yang aku dapat, apa yang Allah bagi pada aku, untuk membuktikan apa yang aku rasa, apa yang aku cakap tu ada asas dia. So aku dah bagi nombor-nombor yang dia pakai, kat mana aku dapatkan nombor tu kan. Termasuklah lelaki-lelaki yang pernah aku call, yang pernah aku hubungi untuk dapatkan kepastian yang mereka ni pernah bersama dengan Diana sebelum tu. Semua tu dah ada bukti dekat aku dengan adik aku. So bila kau dah bagi nombor Diana kat aku, dan adik aku pun dapat baca segala apa yang kita bincangkan, dan aku rasa kau berhak tahu apa yang bukti-bukti yang aku ada tentang Diana. Dan aku anggap itu sebagai alasan kau lah, alasan kukuh kau untuk tidak menerima Diana. Tapi itu cerita semasa itu. Dan apa yang aku nak beritahu, cerita yang menjadi, orang kata, konklusi yang aku nak sampaikan tentang segala macam yang aku ceritakan pada kau, dan segala macam kau cerita pada aku tentang nombor-nombor yang dia pakai, dan kecurangan yang dia buat belakang kau dan aku, sewaktu kau dengan dia dan sewaktu dia dengan aku, dah terbukti. Kita dah jelas, kita dah dapat orang kata, dah dapat describe Diana ni yang macam mana. Tapi kita bukan nak menghukum, kita bukan nak menghukum Diana. Aku bukan nak menghukum Diana dengan bukti-bukti yang ada. Sebab cukuplah aku nak bagi tahu kepada diri aku, kepada keluarga aku, yang aku dah jumpa orang yang salah untuk bersama dengan aku, untuk niat membina kehidupan yang lebih baik bersama dengan aku. So bukti-bukti tu keluarga aku dah tahu, adik aku dah tahu, dan orang yang sepatutnya tahu pun dah tahu, kau pun dah tahu, dan ada orang yang dah tahu selain pada kau. Bagi aku, benda ni bukan nak menghukum Diana, dan benda ni bukan untuk mengaibkan Diana. Dia memang dah nampak jelas kan, apa yang Diana buat dengan bukti yang ada. Tapi aku harap
benda ni dah berakhir. Aku rasa Diana pun dah tukar nombor baru, dan nombor baru yang akan datang ni pun hanya kau je tahu, dan beberapa orang yang perlu tahu, termasuk anak dan Suhaila. Dan aku harap dengan nombor baru yang Diana ada ni, dia dapat membuktikan lah serba sedikit mungkin banyak tentang kesetiaan dia terhadap kau. Dan mungkin dia ada pakai banyak nombor sebelum ni, aku tahu terlalu banyak nombor yang dia pakai. Bulan ni je aku rasa ada 5 ke 6 nombor yang dia pakai, yang dia tukar, termasuk phone dan device baru dia. Okay, itu aku tahu. Dan apa yang aku nampak, apa yang kau tak nampak, mungkin disebabkan kemarahan kau terhadap aku dan apa yang telah berlaku pada Diana yang aku ceritakan pada kau sebelum ni. Mungkin benda ni kau akan nampak selepas kau berjumpa dengan Diana, selepas kau berborak dengan Diana, dengan apa yang dah berlaku. Kau nak bersihkan nama kau, dan mungkin aku ni akan jadi orang yang difitnah, akan kau buat cerita tentang aku dan so on je lah. Aku tak kisah. Janji segala perjalanan cerita kita bertiga ni dah aku anggap